Kalau itu pun awak tak boleh ikut apa yang saya cakap. Kau dengar tak? Ha? Nah, saya nak kau tulis sekarang. Tulis sekarang. Tulis! Tulis! Dah berapa kali saya cakap, jangan buat masalah. Kenapa banyak sangat kamu nak faham ni? Hei, dengar sini baik-baik. Tolong jadi normal sikit. Jangan kaya saya ajar. Tak ada berusaha. Malas! Tunggu. Guys, bangun. Abang pernah main gitar ke? Gitar? Dah, itu lagi. Abang dia. Adik pada main gitar ke? Minat? Saya minat. Saya memang suka dengar orang main gitar. Bila saya dengan orang main gitar, saya rasa tenang je. Abang pernah sesat tak? Sesat? Macam sesat jalan. Nak jadi naik kali. Kadang-kadang kan, abang sampai sesat jauh-jauh. Tapi abang sesat jalan juga. Sampai ke tempat abang. Adik pernah sesat ke? Selalu. Saya pun tak faham dengan saya sendiri ni. Selalu keliru. Rasa macam bodoh je. Tak marah kadang itu, Dik. Kadang-kadang, setiap manusia mesti ada kekurangan. Dan setiap manusia juga mesti ada kelemahan. Adik kena teruskan perjalanan hidup adik. Adik kena percaya diri adik. Macam mana saya nak percaya saya sendiri? Kalau saya sendiri pun ada kekurangan. Kekurangan itu semua orang ada, Dik. Dan setiap manusia mesti ada kekurangan dan kelemahan. Adik, kita ni walaupun berbeza, tapi berjalan hidup kita jadi sama. Adik kena percaya diri adik dan teruskan. Okey? Anak, ayah tahu ayah selalu marah nak, dan ayah tahu mungkin ayah takkan faham apa yang anak ayah lalui. Tapi ayah percaya, walaupun anak ayah bukan macam semua orang, tapi anak ayah boleh menjadi seseorang. Ingat pesan itu.